Tak mau dah. Pelaburan tak mau. Cerita sihat, aku mau umur ni. Cerita sihat, okey. Kita cari apa maklum? Ketenangan dan kesenangan. Ketenangan dan kesenangan ni kita nak dapat. Tok Syekh kita kata dah. Paksi dia, hang kena balik kepada Islam. Pilah macam mana pun satu orang ni dia pi. Sampai satu masa, dia akan kena balik dengan Islam. Tuan-tuan tak percaya tengok artis-artis maklum. Saya bagi contoh yang mudah maklum nak hadap. 2 minit lagi saya nanti. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Muslimin dan muslimat, para hadirin hadirat yang mudah-mudahan insya-Allah kita yang berada dan hadir pada malam ini mudah-mudahan diberkati, dirahmati, diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini Allah Ta'ala masih memberikan ruang dan masa serta kelapangan waktu kepada saya dan tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita hadir, kita berada pada malam ini. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini menjadi asbab kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Kita nak sambung pengajian kitab kita sampai kepada muka surat 12 hadis yang ke-6. Muka surat 12 hadis yang ke-6. Sabar bila susah, syukur bila senang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته الضراء صبر
fakana khairun lahu. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda. Nabi sebut, Nabi kata, ajaban li amril mu'min. Nabi kata, sungguh bernasib baik seorang yang beriman. Sungguh nasib baik orang yang beriman, ni Nabi kata. Kerana di dalam semua keadaan mereka mendapat kebaikan. Nabi kata orang yang beriman kepada Allah ni, nasib dia cukup baik. Sebab apa Pak Long Nabi kata lagu tu? Sebab Nabi kata, dalam apa keadaan mereka akan mendapat kebaikan. Nabi kata. Nabi kata kita ni orang yang bernasib baik. Tuan-tuan. Dalam semua keadaan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, sebenarnya kita ni berada dalam keadaan yang baik. Kalau kita pandang benda itu dengan pandangan husnuzan. Menatang apa? Terkeluar menatang pula dah. Benda apa Ustaz husnuzan tu? Menatang tu orang Kedah. Sini apa benda? Silap lah. Mai Selangor tu cakap Kedah. Pergi tuan-tuan pun tak ada buat muka belagak lah. Tengok hidung tau kata Kedah. Apa dia yang kata husnuzan ni? Sangka baik. Dengan siapa kita nak kena bersangka baik? Dengan Allah. Sebab tu kita akan nampak kehidupan kita ni baik bila mana kita bersangka baik dengan Allah. Kalau kita duk bersangka tak baik dengan Allah, sampai bila kita akan nampak kehidupan kita ni tak baik? Sebab tu hidup nak tenang, kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut, ada 4 benda kita kena buat kalau hidup kita nak tenang, maklum. Hidup kita ni duk serabut, hidup kita ni duk semak, hidup kita ni semak perut. Orang Kedah dia panggil lemah perut. Nak keluar daripada benda ni, buat 4 benda. Pak Long nak? Pak Long apa? Saya nak abang ni Pak Long apa? Pak Long ni jenis pemikiran Pak Long ni kuat. Tengok otak pun tahu. Tengok day pun tahu kata otak grade A Pak Long ni. 4 benda Pak Long kena buat. Yang pertama, Imam Al-Ghazali kata, dalam hidup ni, kalau kita nak tenang ni, yang pertama, kena sangka baik dalam apa keadaan kepada Allah. Ni yang pertama. Ustaz, saya sakit Ustaz, sangka baik. Nak sangka baik macam mana Ustaz? Sakit, sangka baik. Nak sangka baik macam mana Ustaz? Bolehlah sangka baik, sebab Ustaz tak sakit. Sangka baik. Sangka baik dengan Allah ni maklum, benda payah maklum. Sebab kita ni rajin komplain. Hidup kita ni rajin komplain. Awaklah Allah Ta'ala buat macam ni Ustaz dekat saya. Pasal apalah Allah Ta'ala uji saya macam ni Ustaz. Kenapa saya diuji macam ni Ustaz? Kenapa? Okay, duk kenapa tu jangan jadi masalah tu. Sikit-sikit kenapa? Sikit-sikit kenapa? Saya biasa cerita dah kat tuan-tuan, tapi tuan-tuan ni jenis lupa. Kena cerita balik. Nama. Saya yakin serta confident dan confirm, maklum lupa. Cerita seorang raja dengan seorang pembantu. Maklum ingat lagi tak? Cerita dah. Saya cerita tahun lepas. Tarikh saya tak ingat. Tapi hari saya ingat. Rabu minggu pertama. Bulan saya tak ingat, tarikh saya tak ingat. Tapi saya ingat hari. Rabu minggu pertama. Masa lepas maghrib. Saya cerita dah. Ni nak kena cerita pula. Tak apa, Mak Long nak ulang pergi ya, no? Tuan-tuan awak yang serius ni pasal apa? Hutang banyak ke? Nampak dengar ceramah saya macam tuan-tuan dengar ceramah JPJ bagi ceramah nak ambil road apa? Lesen motor ke apa? Cerita raja. Sangka baik. Cerita sangka baik. Ada seorang raja. Dia ni suka aktiviti dia memburu.
Saya cerita lah. Tuan-tuan ingat tak tahu lah. Kalau ingat sebagai peringatan. Hak tak pernah dengar, ambil pengajaran. Raja ni, dia suka memburu. Dia suka memburu. Dan dia ada orang kepercayaan dia, orang kanan dia. Orang kanan dia ni bernama Syukur. Orang kanan dia ni nama Syukur. Sesuai dengan perangai dia, nama dia dengan perangai dia ni sesuai. Sebab apa yang kata sesuai? Syukur ni dia ada satu perangai. Perangai dia, apa jadi pun mulut, Alhamdulillah. Apa jadi pun mulut, Alhamdulillah. Apa jadi pun mulut, Alhamdulillah. Satu hari, raja ni masuk hutan dengan Syukur ni. Pi tahan jerat memburu binatang. Sampai binatang masuk dalam jerat mereka. Mereka pergi nak buka lah jerat tu. Bila raja ni dia duk buka jerat. Satu benda tajam telah tercucuk dekat tangan raja dari jari raja ni. Raja pun, aduh. Syukur mai, ampun tuanku. Kenapa tuanku? Angkat-angkat tu, benda tajam tu duk cacak dalam jari raja. Sambil dia duk buang benda tu, dia sebut, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Raja ni dah marah. Alhamdulillah apa? Sakit. Sabar tuanku, Alhamdulillah. Sabar tuanku, Alhamdulillah. Raja ni dah panas dah. Aku sakit, Alhamdulillah. Bukan nak simpati. Cabut. Balik, duduk. Tak lega. Kok raja ni kencing manis tinggi lah kot. Luka payah lega. Dia jadi menanah. Raja ni pun perintah doktor di raja mai tengok dia punya jari. Bila tabib di raja ni mai, tabib ni kata, ampun tuanku, benda ni makin merebak. Tidak ada jalan lain dan cara lain untuk selamatkan tangan tuanku. Tidak, tangan tuanku ni akan dijangkiti kuman. Jadi hujung jari tuanku ni mesti dipotong. Raja, tuan-tuan, rasa macam mana nak dipotong? Dia raja. Sifat dia tak sempurna, kudung. Raja kata, tak ada jalan lain kah, wahai tuan tabib? Tidak ada jalan lain, tuanku. Jalannya hanya kena potong jari tuanku. Syukur ni pun duduk sebelah. Alhamdulillah. Raja ni pun dia mula marah. Dia kata mangkak ni tak ada kerja lain. Tahu mangkak? Ni bahasa orang utara lah. Kalau pi Penang dia lagi sedap. Ya'pur salam ni tak ada kerja lain. Ya'pur salam. Hak Kedah dia panggil mangkak. Kalau Penang dia macam-macam. Ya'pur salam. Siru ma'abah. Itu bahasa orang Penang. Mangkak ni tak ada kerja lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jari aku nak kena potong. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tuanku ni pun dah lemah dia kot. Dia dengar Alhamdulillah kerap. Tuanku perintah kepada polis. Pergi tangkap dia ni dalam penjara. Aku tension. Daklah aku cari nak kena potong. Mangkak ni daripada lautan hari tu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tak habis-habis. Lah ni, dia habak dekat ketua polis negeri dia tu, hampir tangkap Ya'pur Salam ni, si rumah abah ni, hampir buk dia dalam penjara. Waktu polis tangkap Syukur ni agak-agak maklum lah. Apa benda yang dia sebut? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Piduk dalam. Jari tuanku ni pun kena potong. Tuanku ni kecewa, down. Tak pergi mana, duduk dalam istana, tak pergi mana. Sampai satu ketika, tuanku ni rasa okey, dia pun nak keluar daripada istana. Dia nak pergi memburu balik. Dia teringat Syukur ni. Nak panggil balik, dia yang suruh buk dalam penjara. Tak boleh, dia pun pergi seorang-seorang. Bila pergi seorang-seorang, benda duduk pergi dua, tak tahu nak pergi seorang, dia jadi lain lah Pak Long. Pilah tuanku ni.
Sampai tuanku ni masuk, jumpa dengan orang asli. Sekumpulan orang asli. Orang asli ni dia bukan kenal raja tu raja. Orang asli. Dia duduk dalam hutan. Tapi dia tengok raja ni nampak segak. Ialah raja. Taklah rupa orang asli. Oh, ini bagus. Ini bagus. Mereka pun ajak raja ni pergi dekat tempat mereka, perkampungan mereka. Jumpa dengan Tok Batin. Tok Batin ni pun arahkan orang penduduk orang asli tu, pilah cari apa-apa benda yang sedap, mai jamu kawan ni, raja ni. Tok Batin tu pun tak kenal kata Tok Raja. Jamu lah Pak Long, lepas pergi buru binatang, dapat binatang luk lautan Pak Long. Jamu raja ni makan, sedap lah raja ni makan benda fresh apa semua. Minum semua habis. Tok Batin tu suruh hak yang geng-geng menarilah buat persembahan bagi kawan ni seronok, raja ni seronok. Tok Batin narahkan pula satu puak ni rebus ayak satu payung. Sambil raja ni duk tengok puak-puak ni duk menari, mata raja ni duk tengok puak-puak hak duduk masak ayak. Orang Kedah panggil jerang ayak. Satu payung. Baik, dia kata bukan nak buat teh masalah kot. Satu payung ni maklum, bukan nak buat teh masalah kot. Kalau nak buat teh masalah ni satu tekor, ni satu payung. Maklum faham tak payung? Senyum sikit maklum, jangan ada buat muka serius lagu tu. Kisah serius sama ya. Senyum sikit. Satu payung. Tengok ayak duk mendidih ni. Pelak perut mendidih. Raja ni dah duduk tak seronok dah. Tengah-tengah duk tengok persembahan, mai pula satu puak lagi, ikat raja. Orang Kedah panggil duk mai bakah raja ni, ikat tangan, ikat kaki. Raja ni pun tanya, nak buat apa ni? Hampa nak buat apa ni? Hampa nak buat apa ni? Tok Batin tu kata, makan kenyang dah Kat. Kenyang dah. Ni hampa nak buat apa kat aku? Sekarang kami nak masak hang untuk dijadikan makanan untuk Tuhan kami. Sebab hang elok. Nak bagi dekat Tuhan, mesti benda yang elok. Raja ni kata, tolonglah lepas aku. Nak lepas apa? Kami cari lama dah orang elok je ni. Nak bagi kat Tuhan kami. Bawa lah nak pi bagi makan, nak rebus raja ni. Tengah-tengah duk kelang kabut nak rebus ni, satu orang asli tengok-tengok jari kudung. Dia kata stop. Dia panggil Tok Batin. Tok. Tak boleh ni Tok. Nak rebus ni. Pasal apa? Cacat. Mana boleh kita nak bagi makanan kepada Tuhan kita daripada makhluk yang cacat? Cacat di mana? Tu, jari kudung. Tok Batin tengok, oh kudung. Tak boleh. Buka balik. Raja ni pun dia congek balik. Tak beralih belakang lah. Mau beralih belakang, lepas ikat pula mampu. Dia congek belong. Dia tuang balik tu. Dia pederai tu. Dia tak tengok belakang lah. Sampai di istana ketak raja ni. Hei, tidak ini mati. Pi pula seorang. Siapa nak tahu kata dia mati? Dia pun ambil, duk tenang. Mula duk teringat danu hak dia pergi dalam penjara. Syukur Dia panggil ketua polis, dia kata hampir ambil tu Ya'pur Salam tu, awak keluar balik. Tu Ya'pur Salam tu hampir ambil, awak keluar balik mangkang tu. Awak mai. Keluarlah syukur mai. Bila dia mai depan raja, Assalamualaikum tuanku, apa khabar tuanku, khabar baik. Alhamdulillah. Raja ni kata, syukur hang tahu tak cerita? Cerita apa tuanku? Ni, beta pi ke hutan memburu. Jumpa orang asli, lepas awak pergi tempat lepas makan-makan, lepas tu lepas nak rebus. Dia bagi jadi makanan Tuhan lepas. Mujuklah jari aku ni kudung. Lepas tak jadi bunuh aku. Alhamdulillah tuanku. Alhamdulillah. Tuanku kata jangan duk kerak sangat.
Pasal apa yang hang duk ulang Alhamdulillah ni banyak sangat? Dua sebab tuanku. Pasal apa? Yang pertama, patik syukur sangat-sangat tuanku ni selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur tuanku. Alhamdulillah. Raja kata okey. Yang kedua, pasal apa yang hang duk Alhamdulillah kuat? Yang kedua, Alhamdulillah tuanku mujuklah tuanku bubur patik dalam penjara. Kalau tidak patik kena teman tuanku. Tuanku selamat patik kena rebuih pasal dia tak kudung kan. Mujuklah tuanku pergi bubuh patik dalam penjara. Kalau tak buh dalam penjara, patik kena teman tuanku. Kalau lepas tak jadi rebuih tuanku, patik kena rebuih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, ni cerita raja dengan pembantu dia. Maklum, orang kod dia yang panggil moral of the story dia apa dia? Pengajaran daripada cerita ni apa dia? Maklum saya cakap orang putih 4 patah. Maklum tak faham dah. Tu baru keluar moral of the story. Tak keluar actually lagi. Tunggu saya. Keluar actually lagi nak buat kemas lagi. Pengajaran daripada cerita ni apa dia? Maklum nak beritahu. Sangka baik dengan Allah. Tuanku bila mana jari dia dipotong, dia tak nampak apa yang Allah Ta'ala nak bagi dekat dia. Kalau dia nampak daripada awal, dia takkan down. Siapa mau hidup ni cacat? Tak mau. Apatah lagi seorang raja. Tuanku ni raja. Jari dia dikerat. Kudung. Tapi dia duk nampak, kudung aku. Kerana kudung jari dia lah. Biar selamat daripada direbui oleh sekumpulan orang asli itu. Ni kata kena sangka baik dengan Allah. Apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita? Kita nampak lagu tak elok. Sebab tu pegang satu kata-kata daripada Imam An-Nawawi. Maklum kenal Imam Nawawi? Kenal Ustaz. Pengarang kitab Riyadhus Salihin. Biasa dengar kitab tu Ustaz, tapi tak pernah tengok. Al-Azkar. Biasa dengar, tak pernah tengok. Hadis 40. Biasa dengar, tapi tak pernah tengok. Ulama besar maklum. Imam Nawawi sebut apa dia? Allah akan bagi kepada hamba dia benda yang terbaik untuk hamba pada sisi Allah. Bukan Allah bagi kepada hamba dia benda yang terbaik di sisi hamba dia. Allah akan bagi kepada kita sesuatu benda yang baik pada sisi Allah. Allah tahu apa yang akan berlaku kepada kita. Allah akan bagi yang terbaik pada kita. Walaupun kita pandang benda itu tak baik. Contohnya apa dia? Contohnya kudung jari tadi. Syukur. Hamdu syukur. Hamba Allah yang bersyukur tadi ni kena masuk penjara. Siapa mau orang masuk penjara? Semua tak mau masuk penjara. Tetapi kerana masuk penjara itulah menyelamatkan dia daripada pi dengan raja untuk memburu. Sebab tu saya katakan tadi, saya tegaskan semula, kita ni maklum, kena bersangka baik dengan Allah. Ni yang pertama, Imam Ghazali kata, kunci nak ada ketenangan. Yang kedua, kunci nak ada ketenangan ni apa dia? Yang kedua, kena redha di atas setiap ketentuan Allah. Kena redha. Redha ni apa dia Ustaz? Saya terjemah mudah, kalau nak faham. Kita kena puas hati dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Tadi sangka baik, husnuzan. Yang kedua, kena redha. Sebab tu ketika mana seorang sahabat mai berjumpa dengan Nabi SAW. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, aku ni hidup tak ada ketenangan. Nabi kata, sebab apa? Tak tahu, hidup aku serabut. Ni aku datang bertemu dengan kamu ya Rasulullah, nak minta sedikit amalan untuk aku beramal. Nabi ajak satu doa. Nabi kata, bacalah doa ni ketika mana kamu nak keluar daripada rumah. Dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi tak doa ni. Kita nak keluar rumah setiap pagi, Pak Long, Nabi ajak baca satu doa.
Bismillah ala nafsi wa mali wa dini. Allahumma raddini biqada'ika wa barik li fima qaddara li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Tulis maklum doa tu. Nak tulis, tulis. Tak boleh tak kami tulis short hand lagi nak baca long hand. Saya baca Pak Long ikut saya sekali boleh tak? Boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Allahumma raddini biqada'ika wa barik li fima qaddara li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Doa ni Nabi kata baca ketika mana kamu nak keluar rumah. Setiap hari. Every day. Setiap hari. Doa ni kita minta apa? Tu apa dia pula tu? Anak Korea balik ya. Doa ni maknanya apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ala nafsi. Dengan nama Allah atas urusan diriku. Wa mali, harta bendaku. Wa dini, agama aku. 3 benda utama kita letak ke Allah. Maknanya kita dah bergantung kepada Allah. Ya Allah, aku letak urusan aku, diri aku ni kepada kamu. Aku letak urusan harta benda aku ni kepada kamu. Aku letak urusan harta agama aku ni kepada kamu. 3 benda ni kita letak pada Allah. Allahumma raddini biqada'ika ya Allah. Aku minta kau letakkanlah perasaan redha di dalam diri aku ni di atas segala ketentuan yang kamu telah tentukan kepada aku. Dalam hidup ni Pak Long, Allah dah tentu dah nak jadi apa kat kita. Minta redha. Kadang-kadang ujian tu berat. Mai. Allahu Akbar. Redha ni maklum senang cakap tapi bukan senang nak buat. Duduk tak duduk rumah terbakar. Maklum oi, tinggal selai sepinggang. Nak redha macam mana? Betul tak? Duduk tak duduk ni rumah terbakar. Boom terbakar rumah. Maklum nak redha macam mana maklum? Nak redha macam mana bila rumah terbakar ni? Nak redha macam mana? Allah, tak tahulah Ustaz. Nak redha macam mana pun tak tahulah Ustaz. Tak tahu. Duduk tak duduk maklum kita duduk balik. Nak balik kampung raya haji ni. Duduk tak duduk aksiden maklum weh. Aksiden mati semua. Keluarga, tinggal kita seorang je hidup. Nak redha macam mana? Sebab tu kita minta ke Allah. Allahumma raddini biqada'ika. Ya Allah, tolonglah aku. Ni terjemah bagi dia elok lah. Letakkan perasaan redha kepada aku. Di setiap ketetapan dan ketentuan yang telah kamu tetap dan tentukan itu aku. Wa barik li fima qaddara li. Dan tolong berkat. Bila aku redha, kau tolong berkat kepada aku di atas redha tu. Hatta sehingga mana la uhibba, aku tak menjadi golongan yang suka ta'jila ma akharta, minta kamu percepatkan benda yang kamu takdir lambat, wala ta'khira, dan aku tak jadi golongan yang suka minta lambat benda yang kamu takdirkan cepat. 2 maklum Imam Ghazali kata kalau nak tenang hidup ni. 2. Yang pertama, sangka baik dengan Allah, husnuzan. Yang kedua, redha di atas segala ketetapan Allah. Yang ketiga, syukur di atas segala nikmat yang Allah bagi. 4,
sabar di atas ujian yang Allah bagi. Nabi kata pada wa in asabathu sarra syakar. Wa in asabathu dharra sabar. Mari kita tengok Nabi kata. Ni Allah Ta'ala bagi satu nikmat kepada orang beriman kerana dalam semua keadaan dia bila dia bersangka baik, dia redha, dia syukur, dia sabar, Allah Ta'ala akan bagi baik. Dan tidak ada habuan baik seperti ini kecuali mereka yang beriman. Apabila mendapat kesenangan, maka ia bersyukur. Maka syukur itu baik baginya. Syukur ni tuan-tuan, senang ya bercakap. Tapi nak buat bukannya senang. Sama dengan sabar. Allah Ta'ala minta kepada kita dua. Bila aku bagi kepada kamu nikmat, kamu tolong bersyukur. Urus tadbirkan nikmat itu dengan sebaiknya. Bila kamu bersyukur, aku akan tambah nikmat itu kepada kamu. La in syakartum la azidannakum. Tapi kalau kamu tak bersyukur, wala in kafartum inna azabi la syadid. Hang tunggu azab yang pedih akan aku bagikan. Ni Allah Ta'ala bagi. Segala yang aku bagi kepada kamu yang terbaik ini, tolong bersabar. Tolong bersyukur, sorry. Apa yang aku bagi kepada kamu ni, tolong syukur. Syukur yang pertama dengan lidah. Alhamdulillah ala ni'matihi tatimmus salihat. Payah Ustaz. Nak sebut lagu tu payah. Hang payah, hang sebut Alhamdulillah. Sebut elok-elok Alhamdulillah. Ni bunyi pun Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah bagi kat saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nak apa? Alhamdulillah. Sebut pun tak betul. Saya biasa tengok dalam social media tu, Pak Long. Ada satu Pak Long tu. Saya tak mau cerita lebih lah. Sebut tu saya dengar. Alhamdulillah. Cek orang tamarakan. Tapi dia tak main malam ni, kawan ni. Alhamdulillah. Macam nama sebut. Sami'allahu liman hamidah. Sebut gelok ni Sami'allahu liman hamidah. Alhamdulillah sebut. Yang pertama. Bila Allah Ta'ala bagi nikmat, sambut dengan syukur. Alhamdulillah. Yang kedua, terjemahkan kesyukuran kita itu. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, maklum. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalaulah hampa ni nak kira nikmat yang aku bagi, tak terkira banyaknya. Cuba faham tengok Allah Ta'ala nak sebut. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni tuan-tuan, cukup banyak. Kalau kamu nak hitung, kalau kamu nak kira, kalau kamu nak kalkulat nikmat yang Allah Ta'ala bagi, kalau kamu nak hisap nikmat yang Allah Ta'ala dah tentukan kepada kita, tak terkira maklum. Allah Ta'ala sebut, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tak akan terkira nikmat yang cukup banyak yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Tak terkira. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit di kalangan hamba Allah yang bila mana mendapat nikmat Allah, mereka bersyukur dengan Allah. Sangat sedikit. Nikmat Allah itu banyak, tetapi hamba yang bersyukur atas nikmat Allah sangat sedikit. Nikmat Allah ni banyak. Maklum, kita mula-mula diberanakkan, dilahirkan. Cuba bayangkan, lahir dalam keluarga Islam. Siapa yang pernah bersyukur nikmat tu? Kita lahir dalam keluarga Islam. Siapa yang pernah bersyukur nikmat tu? Ada orang lahir dalam keluarga yang bukan Islam. Mereka nak dapat nikmat Islam, terpaksa meninggalkan keluarga. Mereka nak mendapat nikmat Islam, terpaksa bergaduh dengan ahli keluarga. Kita tak.
Kita beranak, mak kita Islam. Kita beranak, bapak kita Islam. Saya nak tanya tuan-tuan, berapa orang yang bersyukur atas nikmat tu? Berapa orang yang bersyukur atas nikmat tu? Cuba beritahu. Terlupa, Ustaz. Kedua, kita ni pula beranak, mak bapak kita ni, Allah Ta'ala bagi mak bapak yang sayang kepada anak-anak. Mak bapak yang sayang kepada anak-anak. Ada orang yang lahir maklum, dia buang anak dia dalam tandah. Dia sumbat anak dia dalam lubang jaman, dia flash. Mati budak tu. Kita ni Allah Ta'ala bagi duduk dalam mak bapak yang sayangkan anak-anak. Siapa yang bersyukur atas nikmat tu? Cuba angkat tangan. Lupa. Tak sedar. Ada orang sampai dia ni dia tak tahu siapa mak dia, siapa bapak dia. Dia duduk dengan mak pak belah. Mak dia main letak dia dalam raga motor Tok Imam waktu sembahyang subuh. Tok Imam keluar tengok ada bungkus dalam raga motor. Ingatkan siapa bagi roti canai apa? Balik-balik buka budak dalam tu. Maklum mana bersyukur? Lupa Ustaz. Yang ketiga, kita ni hidup-hidup tuan-tuan weh. Maklum no. Habis mengaji apa semua, jodoh dapat nikah. Ada orang maklum sampai tua tak menikah, jodoh tak ada. Kita menikah, Pak Long macam Pak Long pula 2, 3. Alhamdulillah Pak Long. Walaupun kadang-kadang Pak Long pening. Nak tengok orang hak bini ramai, suruh tengok kepala. Mau macam cekelat hek kepala tu. Kompom bini ramai. Tahu cekelat hek? Orang tua kat cekelat hek. Rambut kau tengah tak ada, kepala lincin. Kompom. Nikah pula maklum dapat pula suami baik. Suami tu tak kelak pun maklum, tak bunuh maklum lah rumah. Ni ada suami tengah-tengah isteri tidur apa bunuh. Bukan dekat bunuh maklum, cincang laki bini dia. Pak Long pun alhamdulillah dapat isteri, alhamdulillah Pak Long. Dia tahu Pak Long nikah 2, dia merajuk macam tu ya, dia tak kerat tengah Pak Long duduk lena tu. Ada bini tuan-tuan oi, laki dia hari ni kencing guna pipe, esok kencing guna beg, bini kerat. Okey menikah. Syukur dapat anak-anak yang soleh. Nikmat belaka ni maklum oi. Siapa yang pula bersyukur nikmat ni tak ada? Sebab tu Allah Ta'ala kata, wa qalilun min ibadiyas syakur. Perangai hamba Allah Ta'ala ni, hang bagilah banyak mana pun nikmat kepada mereka. Tapi bukan ramai di kalangan mereka yang mahu dan reti bersyukur atas nikmat itu. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam golongan itulah. Tidak tergolong. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau nak kira nikmat yang Allah Ta'ala bagi cukup banyak. Ni tuan-tuan. Tuan-tuan umur dah pencen dah. Allah Ta'ala bagi sihat lagi kat maklum, kat palung. Dah pencen. Berapa ramai orang yang pencen sihat? Lah ni tak biar duduk banyak. Maklum balik buat kerja rumah sikit. Saya nak bagi homework. Senarai tengok geng hak duduk satu kelas dengan kita sekolah rendah tu. Berapa orang yang hidup lagi lah. Satu kelas 30 orang. Tolak. 8 orang yang hidup alih semua arwah dah. Maklum dengan 3 orang. Allah. 2 orang tu pun dah duduk atas katil dah tak boleh berjalan. Seorang seteruk, seorang penat. Yang boleh berjalan 2. Maklum dengan kawan maklum seorang lagi. Hak dia tu pun boleh berjalan tapi gila. Jalan tak berhenti sat. Gila. Tuan-tuan tahu orang gila. Saya biasa jumpa satu orang gila dekat Bagan, Penang. Saya duduk makan nasi kandak. Kita duduk ramai nasi kandak ni. Dia main berdiri dekat selang 2 meja. Apa pun tak pakai. Duduk nampak telur tergantung. Kita duduk ramai nasi. Kata yang gila ni pun. Boleh makan ke Pak Long? Telan tak masuk. Saya kata ni. Pergi. Dia boleh tengok dia buat lagu tu. Saya basuh tangan, masuk lah kita cari tengok kukut ada kem lekat yang orang bagi ceramah lah ada. Kem lekat gajah duduk baru. Bagi gajah hang pakai aku nak makan geli. Masa gila maklum dia ambil kem lekat tu bukan dia pakai, dia bos lempar.
teluk dia tunjuk kat kita juga. Gila. Cuba cek tengok. Mungkin kawan maklum satu kelas waktu corona. Yang betul-betul sihat, yang kepala otak sentak, tak gila, kita. Pak Long pencil, Allah bagi sihat, sakit sikit-sikit tu biasalah Pak Long. Oi, umur 60, 70 umur tak ada penyakit pun masalah. Nanti dia cari penyakit. Boleh mai duduk dalam kuliah maghrib walaupun tak boleh bersila lama lengah. Bayangkan bukan semua orang yang pencin Allah pilih untuk mai macam ni. Syukur Pak Long. Kalau Pak Long Allah Ta'ala bagi Pak Long umur Pak Long lah ni 60, 70 duk jadi hamba dunia lagi nak jadi apa Pak Long? Kalau Allah bagi Mak Long jadi hamba dunia, sibuk dengan dunia, tak ada masa nak main dengar kuliah, tak ada masa nak main duduk dalam masjid, tak guna. Ni dia Nabi kata, bila mana Allah Ta'ala bagi nikmat, syukur. Dan apabila ditimpa musibah, maka ia bersabar, maka sabar itu baik baginya. Bila Allah Ta'ala uji kita pula sabar. Tahap kesabaran ni maklum kadang-kadang Allah Ta'ala uji ni. Silap hari bulan, lari. Sabar. Sabar. Allah Ta'ala bagi ujian kepada kita. Sabar. Hadis riwayat Imam Muslim. Keterangan. Orang mukmin adalah orang yang bertuah dalam kehidupannya. Walaupun ia terpaksa berhadapan dengan berbagai-bagai ujian. Orang mukmin kata Tok Syekh kita almarhum adalah orang yang bertuah dalam hidup. Walaupun dalam hidup ni kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita lebih daripada golongan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Silakan Adat.
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هؤلاء الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hidupnya selalu tenang dan tidak bermasalah. Ia memiliki ketenangan jiwa yang diburu oleh orang-orang yang mencari kepuasan hidup di dalam dunia ini. Namun, mereka pasti tidak akan menjumpainya kalau bukan dengan iman. Tok Syekh kita kata, orang yang mencari ketenangan hidup ni, dia takkan jumpa ketenangan hidup ni tuan-tuan. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, dia takkan dapat ketenangan hidup. Sekarang saya nak tanya tuan-tuan, dalam hidup ni kita cari apa sebenarnya tuan-tuan? Saya hidup 35 tahun dah maklum. Maklum dah 60 tahun dah, 50 tahun dah tuan-tuan. Sebenarnya dalam hidup kita ni, apa yang kita cari sebenarnya? Cuba cek balik. Ada orang dia tak tahu dia cari apa dalam hidup. Kita tanya dia, apa yang anda cari dalam hidup? Dia kata, Ustaz, saya pun tak tahu saya cari apa. Orang yang sampai tak semayang, yang sampai tak sujud kepada Allah, yang sampai tak ada masa dengan Allah, dia cari apa dalam hidup dia? Sibuk sampai tahap tu. Dia pun tak tahu. Sampai zikirnya tidak, sampai selawatnya tidak, sampai Al-Qurannya tak baca. Apa dia cari dalam hidup? Dia cari duit. Hang nak apa dalam hidup? Saya nak duit, Ustaz. Saya nak cari duit sebanyak-banyaknya, Ustaz. Banyak mana hang nak? 1 juta, Ustaz. Cukup 1 juta. Weh, cukup, Ustaz. Betul cukup 1 juta. Cukup, Ustaz. Hang ada 1 juta. Hang nak lagi 1 juta. Jadi 2 juta. Cuba cerita dekat saya. Bawa main satu orang yang dia gila kepada dunia dan dia rasa cukup dengan dunia ni. Maklum, dunia ni takkan cukup kalau kita kejar dunia tapi tak kejar Allah. Takkan cukup. Saya nak tanya tuan-tuan yang dah pentin. Dulu maklum hidup, maklum cari harta. Masa muda, zaman-zaman kami, zaman muda 20-30. Saya ada ulang banyak kali dah, tapi di sini saya tak sebut, saya sebut. Kita cuba tengok hidup kita, Pak Long. Umur kita menentukan apa yang kita nak dalam hidup. Tu, budak-budak yang baru masuk dah saat ni. Sekolah anda. Tuan-tuan cuba tanya mereka apa yang mereka nak dalam hidup. Dia nak seronok Dia kira nak main dia malu. Bawa pi dekat tempat, bagi dia main. Bagi dia masuk Sunway Lagoon, dia main ke semua. Dia masuk duha, dia keluar isyraq esok Dia masuk duha hari ni. Kalau kita tak ajak dia balik, dia boleh ajak kita balik isyraq esok. Dia masuk hari biasa, dia keluar hari Arafah. Boleh jadi budak-budak. Lagi orang tak halau dia keluar Arafah. Tahun ni dia masuk Arafah, tahun depan boleh keluar. Dia kira nak main dah. Buat apa? Dia kira nak main dah. Sebab umur dia. Dia bukan fikir masalah duit. Dia bukan fikir masalah kereta bapak dia nak kena tarik. Rumah dia nak kena bank, nak main sita. Dia tak fikir lah budak-budak ni. Yang dia fikir, seronok. Dia duduk di sekolah, cikgu bola masuk. Ni cikgu nak tanya siapa yang nak masuk bola sepak. Dia angkat tangan. Bubuh. Sekali cikgu rugby masuk pula. Siapa nak main rugby? Dia angkat tangan. Lah kali cikgu ni bincang sama-sama mereka 10 permainan. Nama dia semua ada. Budak ni bila yang nak main dengan kita? Dia masuk sekolah menengah budak ni. Dia tak gila macam budak-budak sekolah rendah dah nak main. Dia masuk sekolah menengah, dia tengok yang dia boleh main, dia main. Yang kedua dia cari apa dia? Dia cari cinta. Dia tu. Anak cucu maklum sekolah menengah. Tak payahlah maklum. Ni hang ni ada boyfriend. Tak ada. Tu embuh. 4 orang boyfriend. Dia cari cinta. Sekolah menengah. Dia masuk universiti. Dia cerdik sikit daripada budak sekolah menengah. Dia kejar cinta dan dia kejar cita-cita.
Dia masuk alam pekerjaan. Dia mula korang dah cinta, tapi dia kejar cita-cita dan kerjaya. Dia menikah, dia main umur saya 30-an. Maklum, saya dah 35 tahun ni, maklum. Walaupun maklum nampak saya macam 52. Tu nasib saya umur muda, muka tua. Macam maklum pula umur tua, muka muda. Tidak maklum. Saya biasa pergi ceramah, Pak Long tu tanya saya, Ustaz, masa tu saya umur 23 kot. Dia tanya, Ustaz ada tak lagi 50? Haram kot saya kata, tuan. Bukan buta mata, buta perut. Kalau dia tanya umur saya 40, saya boleh reda lagi, Pak Long. Dia hantam 50. Mai umur saya 35, ada bini, ada anak. Apa yang saya fikir, Pak Long? Saya fikir family. Apa pun aku nak buat, aku nak bela anak aku dengan jalan yang selesa. Anak aku besar, apa yang dia nak aku boleh bagi. Aku nak bela bini aku. Yang tu ya, Mak. Umur saya ni 35, kalau lepas tu ajak main-main, jom kita pergi Genting Highland main. 18 kali fikir. Baru ni pilang kawi mengajak, lepas ajak saya naik cable car. 23 kali fikir. Lah kali tak naik. Mau terjun kabel car tu, anak aku tak ada pak, bini aku tak ada laki. Kira anak seronok tak ada pasal, mampu pergi. Ajak naik roller coaster. Tak mau, maklum, takut. Sebab apa? Umur ni dia bukan kira nak seronok sangat dah. Seronok tu mau, tapi kita fikir tanggungjawab. Tidak maklum. Mai umur maklum, Pak Long pencit. Maklum cari apa lah? Dah belum? Fikir lagi nak pakai kereta besar tahu. Fikir lagi nak renovate rumah. Fikir lagi nak belum? Renovate apa? Tinggal 2 orang lah. Kali hantu ramai pada orang lah rumah maklum tu. Orang ada 2 orang. Hantu lagi ramai. Duk kira panggil orang masjid. Duk pergi halau hantu rumah dia ya. Ni kita buat baca ayat sini lagi. No. Awak dia musik. Ustaz tu sampai tak ada berubat. Orang lain kau duk pergi berubat rumah dia. Mula dia kata duduk dekat ruang tamu. Gaya nak tidur malam, hantu tengok Netflix. Gaya nak tidur malam, hantu duk tengok TV. Panggil ustaz tu main halau hantu. Bacalah ustaz ni pun halau hantu ngayak ni penuh. Ngayak beta, ayak penawak dengan ayak garam, bekarat habis meja-meja makan. Tu tak kira lada hitam lagi. Lada hitam ni bukan satu plastik, satu guni beli. Duk main halau hantu rumah dah. Balik ustaz tu malam pertama. Esok dia telefon ustaz. Alhamdulillah ustaz. TV semalam tak nyala lah. Terima kasih banyak-banyak lah ustaz. Alhamdulillah. Itulah saya tengok ada lah gangguan tu. Ada hantu lah rumah kau. Hantu apa ustaz? Hantu tu nama Joon. Jenis Joon. Joon kan Kim Jong-un. Tak Joon. Kim Jong-un tu Korea Utara. Ni nama dia Joon. Oh, hantu ni mana? Kok Korea juga. Hantu Joon. Oh, patut dia duk tengok Netflix cerita Korea. Ha? Joon. Tu kira tak ada dekat ruang tamu rumah kak. Alhamdulillah tak ada ustaz. Dia pergi duk dapur pula malam ustaz ni. Dengar-dengar duk masak dimsum ke apa arah tu. Oh, dia tak duduk dekat ruang tamu, dia pergi duduk dapur pula. Duduk dapur pula ustaz. Malam dia goreng batak panti ustaz. Malam kedua ustaz tu pergi halau pula kat dapur, baca pula Yasin kat dapur rumah dia. Esok dia telefon ustaz, elok dah tak ada kat dapur. Dia duduk mana kak? Dia main duduk tidur sebelah saya pula. Gaya nak tidur, dia tarik kaki gaya nak tidur dia. Masa Joon ni, dia payah keluar, dia berubah tempat ya. Malam ketiga ustaz tu main baca Yasin dalam bilik tidur dia pula. Ni saya kena maklum, duk bawa budak-budak pergi baca Yasin kat rumah dia. Rumah besar. Last kali dia kata duduk dalam bilik ayah. Malam dia buka ayah. Duk dengar macam orang duk membasuh baju. Saya kata lagu ni lah maklum. Maklum pergi buka pintu bilik ayah, pesan dekat dia. Hang nak basuh apa basuh. Bil ayah rumah aku naik bulan ni, hang jaga dia kata. Tak larat dah nak baca Yasin, pergi warning ya hantu tu.
Nak betul-betul bil layak rumah aku naik bulan ni hang jaga. Nak buat lagi rumah maklum besar sangat sampai orang tak duduk. Oi, tak ada dah. Umur maklum ni maklum nak apa? Maklum nak apa dalam umur maklum dengan maklum? Setuju tak saya kata? Umur maklum 60, umur maklum 65. Maklum cari dua benda ya. Yang pertama, ketenangan. Yang kedua, senang. Kaya tak mau dah. Setuju tak maklum? Kepala otak tak mau sabut dah. Pencen hari tu tak mau dah. Pak Long tak mau dah. Saya tak mau pada ustaz. Betul? Betul. Tu yang Pak Long nak apa dia? Saya ni ustaz di mau waktu nak main semayang. Lepas maghrib tak mau kalut apa dah. Boleh duduk sandar, kot tiang, kot dinding tu. Dengar ustaz mengajar. Tidur, Ustaz jaga. Sambil duduk dengar ustaz mengajar tu. Tidur, Ustaz jaga. Tidur, Ustaz jaga. Hati tenang. Maklum, hati mau tak tenang, boleh tidur maklum. Lena jangan sembang, tidur pun tak boleh, tambah lena. Di rumah tu aircon ni, dalam bilik tidur dia, besar ni. Sama besar dengan aircon masjid tu. Sobat duduk dalam tiap air yang sejuk. Dah lah aircon tu satu, kipas pula bawah. Kiri kanan, kita kata hang ni bewak ke orang ni. Peteruk macam ni. Katil 10 kaki, bukan 10 inci maklum. 10 kaki. Tapi hati tak tenang maklum. Boleh lena? Tak boleh. Yang lena daripada dia, gad jaga perak. Aircon tak ada, tilam tak ada, balas tak kursi kayu ni. Sebab apa? Gad tu hati tenang. Ni kita nak dalam hidup ni tak mau dah kaya-kaya ni. Orang sembang mebak pelaburan tak mau dah, cukup dah. Aku sebulan gaji aku duk ada, cukup dah. Tak mau. Ni hang simpan. Aku tak mau ni. Duk cerita aku tak mau. Masa tu tak ada cerita kaya, tak mau. Pi bank pun dia duk lari daripada pegawai bank duk berhabak ni pak cik masuk pelaburan ni pak cik no. Kita bagi tak mau cukup dah, tak mau. Yang dia nak jumpa siapa dia? Orang ada jual kowe. Sebab apa? Ni minum banyak ni sihat. Dia akan ditok badan kita. Ni ambil ni, dia mengurut darah kita jalan elok. Dengan orang duk jual suplemen. Ni kalau jual ni, duk pakai tongkat, esok boleh berlari. Beli. Ni Pak Long minum yang ni, Pak Long duk semayang tu, saya tengok tadi pun serba gorila nak mangkit dah nampak. Daripada rakaat pertama nak mangkit rakaat kedua, semua letih dah. Lagu gorila nak mangkit dia nampak. Ni Pak Long minum jus ni Pak Long, esok Pak Long berlari. Hari ni duk boleh jalan tongkat, kena jus dia, esok main menyulok. Tak mau dah, pelaburan tak mau. Cerita sihat, aku mau umur ni. Cerita sihat, okey. Kita cari apa maklum? Ketenangan dan kesenangan. Ketenangan dan kesenangan ni kita nak dapat. Tok Syekh kita kata dah, paksi dia hang kena balik kepada Islam. Bila macam mana pun satu orang ni dia pi. Sampai satu masa dia akan kena balik dengan Islam. Tuan-tuan tak percaya tengok artis-artis maklum. Saya bagi contoh yang mudah Pak Long nak hadap. 2 minit lagi saya nanti. Jangan duk usah saya macam tu. Tuan-tuan jangan duk kira, tuan-tuan tak dengar. Tuan-tuan kena tanya saya juga, larat kena bercakap. Saya pun nak bagi sentuh cukup sejam. Tadi mula pukul 8, pukul 9 ni nak nanti. No, maklum, mengaji pun tak boleh lama-lama maklum. Kena faham, hak main mengaji ni pun hak jenis vitamin kurang. Lengoh ni tak sangga dah. Mula duk bersila, lepas tu duk menunjuk. Dah melunjuk gedik kaki lagu tu pula. Saya nampak maklum. Stokin hitam maklum lu gedik. 4 kali saya terkejut tadi ingat ulang seduk masuk dalam surau. Masjid. Tengok duk ingatkan kepala ulang seduk. Kaki maklum. Lengoh. Hak mai kuliah ni pun vitamin korang mereka. Ni saya nak bagi contoh. Maklum cuba tengok artis. Artis ni maklum. Dalam hidup lepa pi. Muda-muda ni lepas nak populariti, lepas nak apa semua lepas pi. Agama ni tak peduli sangat. Dia pi.
Sampai satu masa lepas dah naik 40, lepas dah naik 50, mereka akan secara automatik, mereka akan tanya diri mereka, apa mereka cari sebenarnya? Mereka akan tanya diri mereka, apa yang aku cari sebenarnya dalam hidup? Mereka sendiri akan U-turn, mereka sendiri akan balik pada agama. Nak bagi tahu itu manusia maklum. Tanya dia ni yang tinggal habis kemasyhuran hang ni pasal apa? Dia boleh jawab, dia kata, Ustaz, saya tak jumpa apa yang saya cari dalam dunia dulu ni. Saya ingat bila saya popular, saya akan tenang. Rupanya hidup tak senang. Balik. Tu yang mereka masuk tabligh. Macam kita bukan tabligh, tak balik kita ni. Mereka tabligh. Tu cuba tengok tu. Raja Dangdut Malaysia, Iwan Syahman. Raja Dangdut. Maklum. Bukan rakyat dangdut. Raja Dangdut. Habis. Tanya dia, abang awak tak mau dah cukup dah. Tak mau. Dia kata, tak ada apa yang dia cari dulu ni, dia tak jumpa Allah. Lah dia dah jumpa. Dia nak cari redha Allah dalam hidup. Cuba tengok yang berubah-berubah. Kadang-kadang dia berubah terus. Ni dia tu Syekh kita kata, hang jangan cari ketenangan. Hang takkan jumpa ketenangan kalau hang tak balik pada Allah. Dia kata, di mana hatinya tenang dalam menghadapi berbagai keadaan. Apabila ia berada dalam kenikmatan dan kesenangan, ia akan bersyukur kepada Allah dan menggunakan nikmat itu untuk mencari keredaan Allah. Baik untuk kegunaan dirinya sendiri atau untuk kebaikan orang lain. Sebagai sedekah atau pertolongan. Dia guna nikmat itu sesuai dengan kehendak yang maha memberi nikmat itu Allah. Dan apabila berada dalam kemiskinan atau kesusahan, ia akan sabar menerima takdir Allah itu dengan hati yang lapang dan dada yang luas. Ia memahami dunia ini adalah tempat ujian dan kesusahan, dan akhirat itu tempat kebahagiaan yang sebenar. Ada pun orang yang tidak beriman, ni panggil orang yang tidak beriman, maka ia selalu berada dalam keadaan yang tidak baik. Kerana apabila ia berada dalam kenikmatan dan kesenangan, ia akan lupa daratan. Ia tidak berterima kasih kepada Allah Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat dan kesenangan itu. Lalu ia bertindak sesuka hatinya untuk menggunakan nikmat tersebut mengikut arahan nafsu dan syaitan. Maka nikmat Allah yang digunakan itu untuk membazir dan berbuat maksiat dan bermacam-macam perbuatan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dan apabila ia berada dalam keadaan fakir dan miskin atau kesusahan, ia akan bertindak liar dan tidak terkawal. Mungkin ia akan mencuri atau merompak, atau sekurang-kurangnya ia tidak berpuas hati dengan takdir Allah Ta'ala yang mengena atas dirinya. Maka kedua-dua keadaan ini tidak baik baginya. Na'udzubillahi min zalik. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita ni tergolong dalam hamba Allah yang bersyukur di atas nikmat Allah, insya-Allah. Hadis yang ketujuh kita akan baca pada bulan hadapan. Dia nak cerita pula tentang mengawal diri ketika marah. Suatu keadaan yang payah kita nak kawal waktu marah. Sebab tu bila mai marah, orang akan hilang pertimbangan, orang akan ikut. Nabi kata jangan. Akhlak yang terpuji mengawal diri ketika marah, insya-Allah. Tuan-tuan, wallahu alam. Saya nak minta 3 minit masa extend kat tuan-tuan untuk saya edarkan satu amalan. Boleh kita edar tak? No? Satu amalan yang saya nak bagi dekat maklum Pak Long, tolong buat balik malam ni. Minta maaf no. Satu amalan yang maklum Pak Long buat balik malam ni. Saya kadang-kadang duk fikir, duk mengajak ni, tak tahu tuan-tuan boleh buat balik apa. Tapi bila bagi amalan ni, insya-Allah Pak Long maklum boleh buat balik. Pak Long maklum boleh buat balik amalan ni. Biar. Baik, amalan ni maklum satu doa yang saya ambil dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali letak doa untuk kita memohon keampunan daripada Allah terhadap 5 jenis dosa. Ada 5 jenis dosa yang kita minta. Yang mana dapat tu tengok. Kata Abu Abdullah Al-Warraq, ni saya ambil dalam kitab Ihya, jikalau ada atas engkau dosa
seumpama bilang-bilangan titik hujan dan buih di laut. Maknanya banyak dosa kita ni. Nescaya dihapuskan dia daripada engkau apabila engkau meminta doa akan Tuhan engkau dengan ikhlas hati. Kita bila dosa banyak, kita minta dekat Allah betul-betul keampunan, insya-Allah Allah Taala bagi kat kita. Doa dia lagu mana? Mari kita baca sama-sama. Saya baca, tuan-tuan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat-kuat nak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka min kulli dhanbin tubtu ilaika minhu. Kuat-kuat tuan-tuan. Thumma udtu fihi wa astaghfiruka min kulli ma wa'adtuka bihi min nafsi wa lam ufi laka bihi wa astaghfiruka min kulli amalin aradtu bihi wajhaka fa khalattuhu ghayraka wa astaghfiruka min kulli ni'matin an'amta biha alayya fasta'antu biha ala ma'siyatika wa astaghfiruka ya alimal ghaibi wasyahadati min kulli dhanbin ataituhu fi dhiya'in nahari wa sawadil layli fi mala aw khala wa sirra wa alaniyatin ya halim. Baik. Doa ni ada 5 keampunan yang kita nak minta kepada Allah. Kita pergi cepat-cepat. Yang pertama, tuan-tuan tengok terjemahan dia. Ya Allah, ya Tuhanku. Ni yang pertama. Sesungguhnya aku memohon ampun kepadamu dari dosa yang aku telah berbuat daripadanya. Kita minta ampun daripada dosa yang kita buat. Lepas tu, kemudian aku kembali lagi melakukan dosa tu. Kita buat dosa tu, kita dah bertaubat, kita buat balik. Ini yang pertama. Dosa yang kita buat, kita bertaubat, kita buat balik. Kita minta Allah ampun. 2. Dan aku memohon ampun kepadamu dari setiap apa yang telah aku janjikan kepadamu daripada pihak diriku, sedangkan aku tidak menunaikannya terhadapmu janji-janji itu. Yang kedua, kita minta ke Allah ampun di atas dosa kita yang macam mana? Yang kita berjanji macam-macam dengan Allah, satu pun kita tak buat. Yang ketiga, dan aku memohon ampun kepadamu dari setiap amal yang aku ingin tujukan hanya padamu, lalu aku campuri untuk selainmu. Yang ketiga, kita minta ke Allah ampun di atas dosa-dosa kita yang mana ibadat kita buat, kita ada niat selain daripada Allah. Yang keempat, dan aku memohon ampun kepadamu dari setiap nikmat yang telah engkau kurniakannya kepadaku, lalu dengan nikmat itu aku gunakan sebagai membantuku untuk bermaksiat kepadamu. Nikmat Allah bagi banyak-banyak, kita guna nikmat tu buat maksiat ke Allah, kita minta ampun. Dan yang kelima, dan aku memohon ampun kepadamu, wahai Tuhan yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, dari setiap dosa yang telah aku lakukan pada siang waktu terang menderang, dan juga pada waktu malam gelap gelita dalam himpunan ramai ataupun sunyi, secara rahsia atau terang-terangan. Ni yang kelima. Jadi baca doa ni masa mana Ustaz nak baca? Bacalah masa mana maklum, kurang-kurang sehari sekali. Sebelum tidur baca. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita, insya Allah. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu dulu pertemuan kita pada malam ini. Wallahu alam. Siapa nak dapatkan produk koko dekat kita saya sana. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah.
ala kulli hal wa na'udzubika min hal ahli nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu